Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja. Lakonan kita berjaya, Ja. Kenapa? Jaslah dia cancel, Ja. Dia cancel. Dia setuju. Alhamdulillah. Maknanya lakonan kita berjaya lah malam tadi. Maknanya kita ni pelakon wanita terbaik. Alhamdulillah. Ni. Petang ni aku dengan ada kata dengan Jas datang rumah kau pastikan kasih ada sekali. Boleh. Ya Allah ya, aku memang tak sabar sebenarnya. Memang kalau boleh lah aku nak nikahkan diorang ni sekarang juga. Mana taknya kan, kita berdua ni dah macam-macam tempuh berbagai-bagai halangan, rintangan. Akhirnya berjaya juga, Alhamdulillah. Itulah Jo. Tapi sabar. Sikit lagi. Lepas tu kita lock je semua. Kau cakap semua pasal tempat-tempat tu semua. Hari ni juga, Okey? Boleh. Petang ni boleh. Kita cuba petang ni, Ja. Bye, Ja. Alhamdulillah ya Allah. Syukur ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, kau dengar doa kami ya Allah. Syukur alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Antara bulan bintang beribu, manakah sama bulan yang satu antara. Nikah ni adalah salah satu ibadat. Tujuannya dah tertulis dalam Al-Quran untuk menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan mengikut syariat Islam. Jadi, Jas rasa seeloknya kita ikut sunnah. Tak payah ikut adat. Macam mana pula tu kalau tak ikut adat? Nanti orang kata apa pula? Orang kata kahwin cara cowboy pula. Betul lah tu. Takkanlah kita tak buat majlis meriah sikit. Malu Umi tau. Ni, menantu pertama Umi ni. Samalah. Jas ni satu-satu je menantu aunty. Bakal menantu. Ya, saya pun nak kahwin sekali je seumur hidup. Jadi takkanlah tak meriah, buat potong kek, bersanding, kan? Apa yang penting adalah nikah. Ikut syariat Islam, itu yang wajib. Duit untuk hantaran, sewa, pelamin